Aduh lah, bila tengok situasi ini memang nampak jelas perbezaan cara penguasaan antara negara. Di negara asal seperti Nepal atau Bangladesh, undang-undang jalanan bukan benda yang boleh buat main. Pihak berkuasa di sana bertindak tegas, kadang-kadang sampai guna kekerasan fizikal. Tak ada ruang nak runding kalau dah langgar undang-undang. Bandingkan pula dengan situasi di Malaysia. Ini yang buat ramai orang terasa ada kes penjadi kecil tempatan cepat dia kena tindakan, tapi dalam masa sama premis atau aktiviti warga asal yang tak ikut peraturan boleh bertahan lama, siap jadi macam komuniti sendiri. Dari situ timbul istilah mini Jakarta atau mini Dhaka. Jadi isu sebenar bukan sekadar lembut atau keras. Isu dia sekarang integriti, keberanian untuk kuatkuasakan undang-undang tanpa pilih kasih. Kalau undang-undang tu betul laksanakan sama rata, baru orang hormat, baru sistem nampak adil. हालको स्थिति आइसकेको छ। Syuk hobis gembira kongsi tiada takut. Syuk hobis suka kongsi sepanjang hari. Inilah syuk